Ahmad Ashraf Talha baru berusia 13 tahun tetapi tubuh remaja itu dilaporkan melecur kira-kira 60% dari paras pinggang ke bawah. Selepas menjalani pembedahan, dia ditempatkan di unit rawatan rapi Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Ibunya pula melecur pada kedua-dua tangan ketika sedang hamil 7 bulan. Sebelum semua ini berlaku, mereka hanya keluar dari rumah untuk membeli barangan dapur bagi menyediakan hidangan tengah hari keluarga. Ibu Ahmad Ashraf ialah Syafirah Salim berusia 36 tahun, seorang wanita yang bekerja sendiri serta aktif sebagai atlet dan jurulatih memanah tradisional Terengganu. Syafirah mula menyertai sukan memanah kira-kira 6 tahun lalu selepas sering menemani suaminya melakukan aktiviti berkenaan. Minat itu kemudian berkembang sehingga dia pernah dipanggil mewakili Malaysia dalam sukan memanah tradisional di Kazakhstan pada tahun 2024. Syafirah juga sepatutnya mengiringi pelajar sebuah sekolah menengah menyertai pertandingan memanah tradisional di Johor pada September 2026. Namun rancangan itu dijangka tidak dapat diteruskan kerana dia masih memerlukan masa untuk menjalani rawatan dan proses pemulihan. Syafirah merupakan isteri kepada Talha Mahmud berusia 61 tahun dan mereka sedang menantikan kelahiran anak ketiga yang dijangka lahir dalam tempoh 2 bulan lagi. Talha sendiri masih belum pulih sepenuhnya daripada kemalangan motosikal yang berlaku kira-kira 5 bulan sebelum kejadian menimpa isteri dan anaknya. Ketika itu dia terlanggar seekor kucing semasa pulang dari masjid hingga mengalami keretakan pada lutut. Talha masih menjalani rawatan fisioterapi, berjalan menggunakan tongkat dan banyak menghabiskan masa di rumah kerana pergerakannya terbatas. Pada Jumaat 31 Julai 2026, Syafirah membawa anak sulungnya Ahmad Ashraf menaiki sebuah motosikal Honda Beat. Mereka bergerak dari rumah di kampung Tanjung Sabtu, Manir menuju ke Pasar Batu Enam untuk membeli barangan keperluan dapur. Perjalanan itu membawa mereka melalui persimpangan lampu isyarat Buloh Gading, kawasan Manir, Terengganu. Pada waktu yang sama, seorang lelaki berusia 24 tahun dari Bandar Jengka, Pahang sedang menunggang motosikal Yamaha RZ di kawasan tersebut. Lelaki yang bekerja sebagai pemandu lori itu datang dari Pahang dan sedang menuju ke sebuah rumah inap di Gong Badak sebelum menghadiri program RZ Members 8.0 di Litar Permotoran Terengganu. Kira-kira pukul 11.40 pagi, dua motosikal berkenaan terlibat dalam kemalangan berhampiran persimpangan itu. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.50 pagi. Tidak lama selepas pelanggaran, motosikal Yamaha RZ terbakar sebelum api merebak ke Honda Beat yang dinaiki Syafirah dan Ahmad Ashraf. Honda Beat itu akhirnya hangus sepenuhnya manakala Yamaha RZ terbakar kira-kira 80%. Talha dimaklumkan bahawa berlaku tumpahan minyak selepas motosikal isterinya dirempuh sebelum kedua-dua motosikal terbakar. Orang awam yang berada berhampiran lokasi bertindak memadamkan kebakaran menggunakan semburan air paip. Syafirah dan Ahmad Ashraf turut dihantar ke hospital oleh orang awam bagi mendapatkan rawatan segera. Seramai 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu dikerahkan ke lokasi bersama sebuah jentera Fire Rescue Tender dan unit Emergency Medical Rescue Services. Ketika pasukan bomba tiba kira-kira pukul 12 tengah hari, api sudah berjaya dipadamkan. Anggota bomba kemudian memeriksa kedua-dua motosikal bagi memastikan kebakaran benar-benar padam dan tiada risiko berlaku nyalaan semula. Operasi dikawal pada pukul 12.05 tengah hari sebelum ditamatkan sepenuhnya pada pukul 12.30 tengah hari. Syafirah mengalami luka melecur pada kedua-dua tangannya manakala kandungan 7 bulan yang dikandungnya dilaporkan selamat dan sihat. Dia masih perlu ditahan di hospital selama beberapa hari untuk rawatan dan pemantauan. Ahmad Ashraf pula mengalami kecederaan lebih serius. Keluarganya memaklumkan remaja itu melecur kira-kira 60% dari paras pinggang ke bawah manakala polis menggambarkan kecederaannya sebagai luka melecur pada seluruh badan. Ahmad Ashraf yang merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan Haji Muhammad Said pada mulanya ditempatkan di wad pembedahan Hospital Sultanah Nur Zahirah sebelum menjalani pembedahan. Selepas pembedahan selesai, dia dipindahkan ke unit rawatan rapi kerana tahap kecederaannya yang teruk. Penunggang Yamaha RZ pula mengalami bengkak pada lutut serta luka ringan pada tangan dan turut menerima rawatan di hospital yang sama. Siasatan awal polis kemudian memberi gambaran lebih jelas mengenai detik pelanggaran. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Azhar
Fazli Muhammad Nur berkata penunggang Yamaha RZ itu sedang berada di lorong kiri apabila motosikalnya dipercayai hilang kawalan. Lelaki itu kemudian terjatuh di atas jalan manakala motosikalnya terus menggelongsor ke hadapan sebelum merempuh bahagian belakang Honda Beat yang ditunggang Syafirah bersama Ahmad Ashraf. Kesan rempuhan itu menyebabkan Yamaha RZ terbakar sebelum api merebak ke motosikal mangsa. Tidak lama selepas kejadian, satu rakaman kamera papan pemuka yang dipercayai merakam detik kemalangan mula tersebar luas di media sosial. Berdasarkan tafsiran awal terhadap rakaman berkenaan, motosikal Yamaha RZ itu didakwa memasuki persimpangan selepas dipercayai melanggar lampu isyarat sebelum merempuh Honda Beat. Rakaman yang tular turut menyebabkan penunggang Yamaha RZ itu dituduh melarikan diri selepas kemalangan. Polis bagaimanapun menjelaskan bahawa lelaki berusia 24 tahun itu bukan melarikan diri untuk mengelakkan tindakan pihak berkuasa. Siasatan mendapati dia berada dalam keadaan panik dan pergi mencari rakan-rakannya yang sudah berada jauh di hadapan. Penunggang itu kemudian tampil ke bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik untuk membuat laporan polis pada hari sama. Penjelasan itu tetap dipersoalkan sebahagian pengguna media sosial yang berpendapat dia sepatutnya kekal di lokasi membantu mangsa menghubungi pasukan kecemasan dan menunggu ketibaan polis. Talha pula mengaku sentiasa bimbang setiap kali isterinya yang syarat mengandung keluar dari rumah. Dia tidak menyangka Syafirah dan anak sulung mereka akan terlibat dalam kemalangan ketika keluar membeli barangan dapur. Disebabkan keadaan lututnya yang masih belum sembuh, Talha hanya mampu menunggu perkembangan mengenai isteri dan anaknya. Dia juga tidak sanggup menonton rakaman kemalangan yang tersebar di media sosial. Walaupun Syafirah dan Ahmad Ashraf mengalami kecederaan serius, Talha tidak mahu menyalahkan sesiapa dan menyerahkan sepenuhnya penentuan punca kejadian kepada pihak polis. Tumpuannya ketika itu hanyalah keselamatan kandungan isterinya serta keadaan Ahmad Ashraf yang perlu menjalani pembedahan. Polis membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa. Setakat petang 1 Ogos 2026, penunggang Yamaha RZ itu sudah dikenal pasti dan selesai membuat laporan polis. Kemalangan tersebut mengundang pelbagai reaksi selepas keadaan Syafirah dan Ahmad Ashraf diketahui umum. Ramai pengguna media sosial bersimpati terhadap keluarga itu. Lebih-lebih lagi selepas mengetahui Syafirah sedang hamil 7 bulan dan Ahmad Ashraf melecur teruk sehingga perlu dirawat di ICU. Rakan-rakan daripada komuniti memanah tradisional turut mendoakan pemulihan Syafirah dan anaknya. Pada masa sama, beberapa usaha mengumpulkan sumbangan mula disebarkan melalui media sosial. Sebahagian netizen mengecam tindakan penunggang itu berdasarkan rakaman kamera papan pemuka, terutama berkaitan dakwaan melanggar lampu merah, kehilangan kawalan dan tindakannya meninggalkan kawasan kemalangan untuk mencari rakan. Penjelasan bahawa dia panik turut dipertikaikan. Namun terdapat juga pengguna media sosial yang meminta orang ramai tidak menyalahkan seluruh komuniti RZ kerana tindakan seorang individu. Mereka menegaskan bahawa bukan semua pemilik Yamaha RZ menunggang secara berbahaya dan motosikal itu sendiri bukan punca kejadian. Halaman Advokasi Public Health Malaysia turut mengingatkan bahawa memiliki atau menunggang RZ bukan lesen untuk melanggar undang-undang serta bukan tiket untuk berakhir di hospital. Di halaman rasmi RZ Members, orang ramai mula meminta pihak penganjur menziarahi Syafirah dan Ahmad Ashraf serta menghulurkan bantuan kepada keluarga mereka. Namun sehingga petang 1 Ogos 2026, belum ada kenyataan rasmi khusus yang dapat dikenal pasti daripada penganjur mengenai keadaan dua beranak itu, bantuan keuangan atau perubatan, lawatan ke hospital atau tindakan terhadap penunggang yang terlibat. Kita doakan agar Syafirah dan Ahmad Ashraf diberikan kesembuhan dan kembali sihat seperti sedia kala. Sekian.